Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Masjid Jaya, dan salam UiTM di hatiku. Pertamanya, izinkan saya untuk membuat sanjungan budi kepada keseluruhan pihak yang telah menyantuni UiTM Cawangan Sabah sepanjang zaman saya kira, terutamanya pada tahun lalu 2025. Ini adalah merupakan senarai kita berikan dukungan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan semua kementerian yang berkaitan, Kerajaan Negeri Sabah bersama agensi JLC, GLAC-nya, pengurusan tertinggi UiTM, Jawatan Kuasa Eksekutif Negeri, warga, kerja kampus Kota Kinabalu, dan saya tidak lupa juga nun jauh di sana, warga kerja di kampus Tawau, mahasiswa, mahasiswi UiTM Sabah, Persatuan Alumni UiTM Sabah, dan alumni, semua alumni YSITM, ITM, dan UiTM. Yang keduanya, daya saing dan jangkauan global, 3 kemahiran siap siaga masa hadapan kebolehpasaran, dan seterusnya kepelbagaian, kesaksamaan dan keterangkuman. Kita ada 32 lebih etnik di Sabah ini, lebih 200 bahasa yang dituturkan, maka kita terlalu majmuk dan juga terlalu varietynya, maka bagaimana kita mencari titik tengah persamaan. Dan seterusnya, kesihatan mental dan kesejahteraan, ekosistem keusahawanan dan inovasi, perpaduan jati diri nasional dan kemampanan, dan seterusnya tadbir urus dan accountability, kemampanan keuangan dan kestabilan institusi, infrastruktur dan accessibility, yang terakhir penyelidikan inovasi dan impaknya kepada komuniti. Yang seterusnya, pembina negara berpaksikan kemanusiaan dan dipacu matlamat. Di IPT, kita melihat 10 lonjakan ini telah dibawa dari rancangan yang sebelum ini, dibawa lagi ke rancangan yang baru ini. Bermakna 10 lonjakan ini masih relevan untuk kita sama-sama menjadi ejen perubahan. Sebab itu, cetusan evolusi harus berlaku segera, agar kita tidak berada di status quo. Begitu juga dari dulu kita mengajar sampai sekarang begitu-begitu. Dari dulu kita belajar sampai sekarang begitu-begitu juga tahap pembelajaran. Ya, seterusnya ialah dari segi sorotan peluncuran SMJ 2.0. Ada beberapa orang pegawai yang kita telah bawa PTJ hari itu untuk menyaksikan peluncuran SMJ 2.0 oleh Yang Muhammad, Ketua Menteri Sabah. Jadi saya kira ini antara 5 teras yang berada di bawah pelan SMJ. Ya, saya menjangkakan dari segi kajian impak, tapi tidak ada. Kita lihat ini merupakan teras yang telah dibawa, dan teras yang terakhir kita lihat ialah modal insan. Membangunkan modal insan adalah tanggungjawab kita bersama. Justru itu, apa lagi yang kita boleh katakan, kita harus menyaut cabaran kerajaan negeri. Sorotan amanat Naib Chancellor. Apakah antara inti parti yang diperkatakan oleh Datuk Naib Chancellor? Amanat Naib Chancellor 2026 menyeru seluruh warga, baik kepimpinan, pensyarah, staf pentadbiran, pelajar, alumni dan pesara agar terus bersatu meninggalkan budaya kerja yang silo atau silo, memperkukuh sinergi dan menghidupkan semula roh penubuhan UiTM dalam setiap peranan yang digalas. Dengan kebersamaan, nilai dan azam yang utuh, UiTM akan terus melangkah supaya universiti bukan saja berimpak tinggi tetapi bernilai tinggi untuk dekad-dekad mendatang. Petikan ucapan beliau yang saya ambil pada 28 Januari untuk kita tatapi bersama. Untuk teras impak, ada 10 teras impak. Sebagai pensyarah, warga kerja, kita tahu bahawa ada 10 nilai trust yang telah digagaskan oleh Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor. Pertama, kecemerlangan akademik. Sebelum anak-anak didik cemerlang, kita perlu cemerlang dahulu. Yang kedua, belajar masa hadapan dan pembelajaran sepanjang hayat.
Yang ketiga, transformasi digital. Kita berharap Encik Irwan boleh bantu kita dari segi kelajuan, pacuan Wi-Fi di dalam kampus ini, kerana ia bukan masalah kampus kita sahaja. Sebenarnya ia adalah masalah seluruh kampus cawangan. Yang seterusnya dari segi kemahiran pelajar dan minda usahawan. Yang seterusnya kelima, pembangunan keupayaan. Keenam, penyelidikan inovasi pengkomersialan. Walau kita pensyarah, kita adalah pendidik, tetap kita perlu buat penyelidikan. Baik conceptual paper maupun yang ada empirical. Jadi saya menyeru sahabat-sahabat semua, kita cuba untuk jentik diri. Ya, bukan untuk kita, bukan untuk saya dan pengurusan, tapi untuk anda juga. Bila bab-bab kenaikan pangkat itu berlaku. Yang seterusnya dari segi kelestarian dan tanggungjawab sosial, kesejahteraan komuniti dan organisasi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tadbir urus tangkas dan integriti. Yang seterusnya, pemakluman khas Naib Chancellor. Saya mohon untuk pensyarah bahagian akademik melihat mana-mana pensyarah yang boleh sudah untuk kita bersama dengan Dr. Sally Pentadbiran untuk melihat bagaimana mereka ini boleh kita anjakkan dari segi lonjakan jawatan. Setakat ini saya telah menekan butang kepada 2 orang yang apply profesor. Jadi tidak ada isu pengurusan menyekat anda untuk terus mara ke atas. Sebab profesionalisme anda mendapat profesor, anda sebenarnya kebanggaan kita. Kebanggaan kita. Tidak pernah terdetik pun untuk kita menyekat, kalau itulah yang saya dengar. Yang seterusnya dari aspek apa? Intipati amanat rektor. Baru sampai. Panjang juga. Okey, amanat ini akan berbaur dari segi sebagai seorang pemimpin. Saya juga ada orang kata ruang untuk menegur. Dan saya juga sebagai pemimpin perlu ada ruang untuk ditegur. Jadi untuk amanat saya kali ini, saya mahu semua berlapang dada. Kerana apa yang saya akan utarakan ini mungkin akan menyentuh hati saya sendiri atau hati yang lain. Kerana 2 tahun 7 bulan berada di atas itu, berada bersama PPSM khas, macam-macam yang kami hadap. Macam-macam. Dimarah pun ada, ditengking pun ada, dibawa ke integriti pun ada, tapi tidak akan pernah ada rasa sedikit pun untuk kami merasakan anda tidak berhak untuk apa yang anda berhak. Justru itu, untuk next ini, bila bercakap pasal cetusan evolusi, jaminan reputasi, adalah merupakan tema yang saya bawa kali ini agar sama-sama kita resapi bersama. Apa makna cetusan evolusi? Anjakan perubahan. Berubahlah. Sahabat-sahabat semua, baik yang akademik maupun yang pentadbiran, kita berubahlah. Kerana visi dah berubah, misi sudah berubah, piagam sudah berubah, falsafah berubah, tapi kita masih begitu juga. Adilkah kita kalau Faizal Aichoy saja yang akan terus mengemudi untuk research? Sebab dia tidak konsentrate saya punya, jadi saya sebut. Bukan dia dengar. Kan? Ya, penat saya siap di slide kan, pukul 5 pagi baru siap. Kan menaip pula dia di situ. Okey. Ada saya bermain je. Okey. Perubahan yang progresif, terancang dan berimpak tinggi. Jangan juga terlampau mengejut-mengejut. Kerana yang jacket ni bukan muda-muda semua. Ya. Yang seterusnya, cabaran perubahan, keperluan pembelajaran yang berasaskan industri dari segi PNP, dari segi kelengkapan semua ini memang kita pening kepala. Terutama BPF lah. Ya. Jadi evolusi bukan pilihan. Berubah itu bukan pilihan, tapi ia satu keperluan dan tuntutan. Ya, jadi saya mohon untuk semua berubah ke satu tahap yang lebih baik dari semalam agar UiTM kekal relevan, terutamanya di bumi, di negeri di bawah bayu.
Seterusnya, apa makna jaminan reputasi? Apabila kita ini, dari segi cetusan perubahan itu positif, progresif, proaktif, maka kualiti, integriti dan kebolehpercayaan institusi itu akan dapat kita capai. Cetusan evolusi berlaku sekarang. Jaminan reputasi akan berlaku kemudian kalau cetusan itu adalah kena pada tempatnya. Jadi tema ini menekankan hubungan langsung antara tindakan kita hari ini, refleksi reputasi UiTM pada masa hadapan. Reputasi tidak akan pernah diwarisi. Percayalah, seperti iman juga tidak akan kita warisi. Dibina setiap hari melalui konsistensi, amalan kerja berkualiti, budaya kerja berprestasi tinggi, beretika dan berintegriti. Seterusnya, tapi yang ini saya cuba untuk heart to heart untuk semua. Seandainya ini amanat saya yang terakhir, sekurang-kurangnya saya lepas segalanya untuk saya tidak terbuku di hati dan simpan dalam. Pertamanya, kadang-kadang yang membuat onar ke atas reputasi institusi ini adalah kalangan kita juga sendiri. Jangankan mempertahankan nama baik institusi, keramat yang menjadi tempat kita mencari rezeki dan menjawab jawatan yang bagus-bagus, malah kita juga yang menabur pasir ke atas nama baik institusi. Kalau kita masuk ke kelas bercerita yang baik-baik pasal universiti ini, alhamdulillah. Tapi kalau kita masuk kelas menghina, mencerca universiti ini, kerana tidak adil kepadanya, saya rasa anda cuba untuk muhasabah diri balik. Muhasabah diri kerana selain daripada kita memanai manusia, belajarlah untuk memanai institusi ini yang telah mengambil kita untuk kita mendapat, orang kata, nafkah untuk kita menampung kehidupan. Apa antara punca pengalaman bersama PPSM khas saya bawa ke dalam dewan ini agar semuanya dapat melihat bersama. Agar dia tidak berlaku kepada saya kerana saya juga manusia biasa. Tegur saya kalau saya terlanjur dan tegur kawan yang lain kalau sudah melebihi batasan. Pertama, budaya bertinggi-tinggi, pijak memijak. Tolong jangan ada berlaku di UiTM. Kamu mau tinggi berlangit ke mana? Mau ke mana kita bertinggi-tinggi? Yang kedua, culas dengan kerja dan masa. Sepatutnya kamu berada di tempat itu untuk membuat kerja, tapi kita nampak berhari-harian di tempat lain. Kita mencuri sewaktu masa kita bekerja. Menunding jari kepada perusahaan jika tuntutan tidak seperti yang dimaukan. Kita ada meja rundingan, kenapa terus untuk menghantam. Berbincanglah. Berbincanglah. Kita sentiasa terbuka. Jangan terus ke atas kerana ada beberapa kes kita dapati kita menerima surat dari integriti. Yang seterusnya, budaya kau-kau, aku-aku. Tak kau mau ambil peduli. Itu bukan budaya UiTM, sebab itu sewaktu amanat Datuk Chancellor, Chancellor mengatakan bahawasanya kita perlu kebersamaan. Terpaling tahu dalam segala hal. Kau apa hal? Kau jaga saja bahagianmu yang kau pergi tempat lain, kenapa? Mengadu lagi, kau tahu kata bahagian tu, dia memang begitu. Jangan laba juga. Tak juga kau cemerlang tu. Tolong, saya pun bingung kenapa ada budaya begini. Membelakangkan pengurusan dalam banyak hal. Kau ikut kepala kau sendiri. Kau keluar kawasan, kau tidak bagi tahu kepada pengurusan, terutama saya, harta dan juga nyawa staf ini saya terpaksa bertanggungjawab. Seandainya apa-apa berlaku, jangan kau membandai-mandai. Saya mohon, tolong bagi tahu kemanapun. Kalau apa-apa berlaku, sekurang-kurangnya kita ada banyak intervensi yang boleh kita lakukan. Seterusnya, tolong jaga sasya rupa diri. Walaupun pergi tingkat 5 ke tingkat 4, kenapa kau bersalipar? Sekejap saja, tapi lama aku tengok. Hari Jumaat, janganlah kau masuk kelas macam kau itu baru habis bersunat. Kenapa juga? Jadi tolong, tidak juga aku mau kau terlampau, tapi standard jaga sasya rupa diri itu perlu berlaku. Alright? Lebih lagi kalau yang musim exam ini, betul memaking. Kau tengok muka mu, aduh.
Tersalah lagi pakai kasut. Kenapa? Enggak lah, belum lagi. Mau habis sudah, mau antar ini 5 hari saya dikasih. Okey, yang seterusnya, tak jaga batas dalam pergaulan. Jangan juga terlampau. Especially laki orang sama bini orang, jangan seram. Macam mana saya nak menangani masalah kamu bercinta? Kalau si Poji tadi yang bercinta, okey, alhamdulillah, syukur. Kan? Sebab dia semakin handsome sekarang ni semenjak dah confirm. Tepuk sikit, tepuk. Tapi yang ini anduk bah. Kenapa juga kelanjian betul? Ya tantan lah bah kan. Walaupun kita tengok laki orang handsome, bini orang handsome macam opa, janganlah bah. Ya. Saya mohon sangat. Saya bercakap kerana kita berada dalam PPSM macam-macam hal. Ya. Yang seterusnya, budaya fitnah syakwa sangka. Ya, jangan juga kau macam Mali Nujum. Anu tu. Dia lu. Tahu aku tu. Aku tengok muka aku tahu sudah. Jangan juga, ya, jangan syakwa sangka. Mengumpul pengikut. Kau pro si anu, kau pro si anu kan? Dah boleh siap sama dia tu. Menyampai. Okey, seterusnya burukkan orang lain untuk raih populariti, menjatuhkan nama baik UiTM di dalam dan luar kampus. Tidak bangga dengan jenama UiTM, Facebook UiTM pun kamu tak like, kesian. Cik Cyril pening kepala, mana Cik Cyril? Ya, pening dia. Kan macam mana mau kasih naik view ni? Tolong like Facebook kita kerana orang kata apa tu? Kita punya ketampakan itu sebenarnya daripada like yang kita ada di TikTok pun, ya, dan juga di Instagram. Berlike-like lah bagi kita, kasihan. Ya, antara cawangan yang paling rendah view, kasihan. Tak popular. Macam mana tu Cyril? Lantik dia pun selebriti tapi macam tak menjadi juga. Jadi kena buat sesuatu lah. Ya. Ya, salah guna kuasa, mana-mana bos-bos. Ya. Yang tidur banyak, lapor. Tidur dia dari pagi sampai petang. Dah dia dari pagi sampai petang. Kita mahukan ketangkasan governance. Ya, yang seterusnya bersekongkol, bersebahat. Nampak kawan buat tak? Nampaklah. Kau buat apa tu? Judi di atas talian bah. Berjudi lah. Berjudi atas talian pun kita dapat laporan. Macam mana tu? Guna talian UiTM. Satu pesan saya kepada PTJ, jangan pernah jual nama, ya. Jangan bilang ini rektor suruh ni, kalau tak suruh jaga kau oleh rektor. Nah. Jangan ya, net chancellor suruh, kalau net chancellor tak suruh jaga kau. Come on. PTJ yang ada karisma, profesionalisme tidak akan berselindung bayang-bayang siapapun. Ya, kerana staf anda cerminan anda sebenarnya. Kalau staf kita tak suka kita, semak balik diri kita. Apa kita dah buat? Apa yang kita telah bentuk acuan kita sehingga staf kita tak suka kita? Ya, saya minta semak balik. Ya, kita kena ada diagnose kita punya staff. Suka tak suka dengan kita. Okey. Yang seterusnya dari aspek keadaan menjadi keruh jika kita tak saling percaya mempercayai. Dalam satu fakulti, kita kena saling percaya mempercayai. Kenapalah ada orang baru datang? Jangan pernah menyisihkan. Kenapa tinggal dia sejak senior Cik Kem yang mau bersara? Jangan juga kau sisihkan dia. Oh tua sudah, tak boleh. Dah ngam sudah sama kita punya cerita. Ya. Keadaan jadi tunggang terbalik seandainya kita tak saling hormat menghormati. Kita mau orang hormat kita tapi kau tidak hormat orang lain. Kau mau PTJ ni, kita bos ni rektor mau orang hormat tapi rektor sendiri berat betul mau bercakap. Rektor sendiri tidak hormat, bagaimana orang lain mau hormat? Keadaan jadi huru-hara jika rasa inferiority complex. Salahkah kita sebagai bos tanya kita punya staff yang memang tahu apakah jatuh maruah kita? Jatuhkah maruah kita? Terima saja hakikat bahawasanya pembelajaran itu boleh berlaku dalam keadaan sebaliknya.
Tak semestinya yang atas itu tahu semua. Kerana yang bawah itu telah mengalami pelbagai prosedur, SOP, governance, tadbir urus yang kita kena hargai mereka. Jadi saya mohon, ya, dari aspek itu, reputasi akan hilang jika anda tidak bersama dengan staf anda. Jangan ambil kredit kau satu orang. Kerana kerja itu takkan jadi kalau tidak ada pasukannya. AKNC hari itu tanya T.S. Jacqueline kan, kita sampai malam tidak akan jadi kalau tidak semua bersatu hati untuk melakukan perubahan. Ambil puji sebagai kita punya pembuat slide dalam tempoh 24 jam. Tidak akan berlaku. Okey, dan seterusnya evolusi akan terhenti jika kerja sebagai satu pasukan untuk saling lengkap melengkapi tidak dipeduli. Ya, jadi saya mohon untuk kebersamaan semua, ya, agar apa yang kita lakukan ini, ya, menjadi kenyataan. Cetusan evolusi, jaminan reputasi. Evolusi bukan pilihan, tetapi tuntutan keperluan. Jika berkendakkan staf kita berubah, maka kita kena berubah dahulu. Cara kita berfikir, cara kita bekerja, cara kita bergaul, tutur kata kita, karisma kita sebagai ketua. Yang seterusnya, reputasi bukan diwarisi tetapi dibina setiap hari. Justru reputasi hanya akan terlahir daripada prestasi kolektif yang konsisten dan kemahiran yang dibentuk secara alami. Dan mohon para PTJ semua jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada staf-staf yang anda sediakan. Terima kasih semua. Baiklah, saya mewakili PM Dr. Alice untuk summarisekan. Boleh ya? Saya summarisekan saja dari segi pencapaian prestasi 2024-2025. Kalau anda lihat, kita sorot tahun lalu. Sewaktu amanat kita berbangga, kita berada di tempat yang teratas dari segi perkembangan, lonjakan, ya, dari segi kita punya prestasi, betul? Dan kita mendapat hijau itu adalah merupakan 6 bintang. Betul? Okey, tepuk. Okey. Ini adalah merupakan prestasi kita tahun ini. Tidak akan pernah menyalahkan sesiapa. Tidak akan pernah. Kita berada kembali ke tangga yang terakhir. Kita tidak lagi mendapat 6 bintang, tapi kita mendapat 5 bintang. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita dapat. Kita tak nak ada orang kata gaya condemn-mengkondem. Saya dah kata tadi, kita tunjuk orang kita, dia balik pada kita balik. Kan, Dr. Alice, saya ingat pengurusan juga harus melakukan sesuatu. Kerana kita akan tunjukkan petunjuk yang cerah yang kita gagal untuk capai. Okay? Apapun, ya, dari segi aspek ini 78.4% kita berikan tepukan kepada semua yang telah memberikan input ya, daripada kita mendapat average sahaja. Perbandingan pencapaian ini kita lihat skor IUITM 86% pada tahun lalu, tahun 2024, pada tahun 2025 76%. Okey, dan ini adalah merupakan sekejap. Okey, Tanya, walaupun kita berada di 5 bintang, tapi pada saya kita masih perlu bersyukur. PI yang tidak capai zon merah 0%, langsung tidak ada apa-apa pencapaian. PI 082, number of new MOU, MOA with top 300 QS World University Ranking International Universities. Yang ini tuannya ialah bahagian hal ehwal akademik. Kita hanya paparkan tuannya, tetapi untuk mencapai ini bukan kerja mereka semata. Ini kerja kita bersama. Seterusnya PI 063, number principal investigator, PI for research grants, international funded. PI 066, total amount of research grants, international funded. Nampak tak? Kita dari segi pengantarabangsaaan, kita agak goyah pada tahun lalu. Seterusnya, PI 073, number of new MOA with local partners. PI 076,
number of knowledge transfer programs. Walaupun kita ini pensyarah ya, kita masih perlukan warga kerja. Kita masih perlukan pelajar kita untuk bantu kita untuk mencapai PI ini keluar daripada zon merah. Yang capai bawah 50%, PI mana? PI 013, number of new massive open online course, MOOC. Yang ini saya kira kita ada sikit keterbatasan. Kerana ownership-nya itu kita perlu melihat dari segi pengurus-pengurus yang akan meluluskan MOOC ini. PI 051 number of high impact publication, daripada PI 051 sampai ke bawah ini lebih kepada publication. Ya, penerbitan yang memerlukan rakan-rakan mesyarah, rakan-rakan pentadbiran ya, untuk pelajar bantu kita bagaimana kita boleh menerobos untuk penulisan dari segi Scopus, ya, penerbitan untuk US dan juga ERA. Ya, okey. Yang seterusnya, zon kuning tak capai 80%. PI 075 number of university social responsibility programs. Macam pelik kan? Nak capai kita. Alright, yang seterusnya ialah PI 081 number of new MOU MOA with international universities. Alright, ini antara yang saya mahu sahabat-sahabat semua cuba bagi cadangan. Ya, kita lihat nanti Tuan Haji bagaimana kita boleh peruntukkan bajet untuk kita capai PI yang degil ini. Ya. Visi, misi, falsafah dan objektif baru. Saya percaya semua sahabat semua jangan lagi pakai visi, misi yang lama. Please. Ya, kerana kita perlu menyampaikan ini kepada seluruh warga agar kita bersama. Visi baru ialah Universiti Unggul Pemacu Bumi Putra Profesional. Okay, misi baru kita melonjak apa? Keilmuan, adab. Bermakna adab telah dimasukkan di dalam kita punya misi baru. Ya, begitu juga nilai usahawan telah dimasukkan, falsafah baru UITM. Ya, dan seterusnya saya tak nak elaborate further sebab ini telah pun dilancarkan, ya. 10 objektif baharu UITM. You nak kenaikan pangkat, you nak pergi sana, you nak jadi PTJ, benda ni semua akan ditanya. Saya berharap rakan-rakan semua tahu 10 objektif. At least ya, ada 3-4 yang kita boleh untuk sampaikan. Yang seterusnya ialah hala 7 UiTM Sabah. Okay, saya konsentrate yang ini kerana yang tadi adalah merupakan payung kepada kita untuk kita lihat bagaimana kita boleh translate ia kepada acuan kita sendiri. Baiklah, hala 7 UiTM Sabah. Okay, saya pernah paparkan ini dahulu. Kita ada strategic plan, kita ada strategic intention dan strategic action, strategic achievement. Dalam kita merangka semua ini perlu ada strategic motivation. Ingat, warga kerja, pelajar ada mental illness. Sama ada digrinya tinggi atau tidak, itu benar. Ya, boleh tanya kaunselor kita. Benda ini benar. Beberapa orang telah kita refer kepada kaunselor untuk orang kata screen sama ada atau tidak. Ya, dari segi stres, anxiety maupun depresi. Right? Yang seterusnya, ini adalah merupakan kerangka dalam kita membuat strategic plan untuk hala 7 UiTM Sabah. Ini akan berada di dalam plan strategik 20, 26, 20, 30 UiTM yang belum dilancarkan pun. Tetapi sewaktu kami diminta ya Majlis Rektor untuk turun, maka ini antara yang menjadi orang kata landasan untuk kita membuat amanat. Okey, ada 10 perkara dan kalau dulu ini yang sebelah kiri saya yang telah saya bentang 20-25. Tetapi ada satu model budi yang telah diterapkan agar peradaban itu perlu untuk diletakkan di hadapan. Apa guna kita ini ilmu, ada intellectuality, kita punya rajin tapi adab tak ada. Integriti ada, adab tak ada pun menjadi masalah. Ya. So sebab itu kita ada modal budi. Yang seterusnya ialah ini telah saya perkenalkan sebelum ini. Untuk yang baharu kita menggunakan model Quintuple Helix 5R di mana kita akan menyaksikan 5R prinsip ini: relation, hubungan, reduction, pengurangan, reform, perubahan ataupun evolution, return, pulangan dan resilience, ampuh.
Kita ada 3E, engage, libat, execute, laksana, dan evolve, lebar luas. Ini adalah merupakan model yang kita gunakan untuk keseluruhan bagaimana kita nak menggabungkan apa yang ini telah dibentangkan di Anugerah Quality Naib Chancellor, juga telah dibentangkan di Pelan Perancangan Strategik Kampus. Maka implikasi kalau kita letakkan semua dalam satu helicopter view, kita akan lihat implikasinya untuk value creation, unique selling point, reputations and personal branding, center of excellence, new startup. Kita perlu banyak lagi. Consideration kita ialah pertama SDG, ESG, ESD. So boleh tengok ya apa makna ESD, ESG, SMJ 2.0 Madani, RPTM Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia, Amanat Naib Chancellor dan SP iaitu Strategic Plan untuk UiTM. Ya. Kita masih kekal dengan enterprising campus dengan cultural, natural and also societal resources sebagai sandaran kampus ini. Seterusnya peruntukan bajet RMK, GST, usang. Ini adalah merupakan kekangan yang utama. Bercakap pasal bajet, saya dah mohon izin dari Tuan Jujang untuk memaparkan yang general sahaja. Pecahan untuk overtime ke apa, kita akan pergi kepada PTJ masing-masing agar boleh mengawal belanja. Kita bagi ceiling, pandai-pandai anda untuk mencanai bagaimana semua orang boleh berpuas hati. Agihan 2026 sebanyak 10,443,829 dan 32 sen. Tak banyak sebenarnya perbezaan dengan agihan sebenar 2025. Betul kan Tuan Haji? Tak banyak. Jadi apa yang kita perlu lakukan selepas ini? Sebelum kita pergi apa kita lakukan, kita berikan tepukan kepada BPF dulu. Projek RMK 11 RP4, ya, rolling keempat kita telah berjaya settlekan, di mana ini merupakan baik pulih perpaipan bekalan air dan tangki sedutan. Kita berjaya untuk meningkatkan kuantiti air daripada 300,000 galon kepada 480,500 galon. Jadi kalau ada masalah air, cari Andy. Tidak apa. Masalah air itu berlaku kerana tekanan air rendah di luar. Ya. Projek RMK 12 RP4. Penggantian penyaman udara, saya ingat orang-orang yang berada di Menara Ilmu sudah mengalami kesejukan nampaknya. Ya, alhamdulillah. Penggantian 32 sistem penyaman udara jenis VRV kepada jenis split unit. Maka kita boleh mengawal sebenarnya untuk jana elektrik itu, ya, dan penggantian dan pemasangan penyaman udara jenis split unit di Komsat dan juga pusat kegiatan pelajar. Terima kasih ya BPF. Yang seterusnya projek GST. Projek GST kerja perbaikan sistem LPG yang ada di Pusat Hospitality dan Pelancongan. Ya, insya-Allah ya, yang kita melihat dari segi pembaikannya telah pun 100%. Membekal, menghantar, memasang kerusi Dewan Kuliah, alhamdulillah settle. Penggantian bumbung tangki simpanan yang dicuri di atas sana tu, sebesar-besar alam itu sudah kita ganti. Bayangkan tangki atas tu dah ada penutup. Macam-macam lah jatuh dalam tu. Ya. Itu juga lah yang kita minum. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah ditutup habis baik. Yang seterusnya ialah dari segi projek GST seterusnya, pembinaan satu unit tandas awam di UiTM. Alhamdulillah ini ownernya di ACA. Minta kunci dengan Prof Imbarin. Kalau sudah terlampau tidak boleh tahan. Ya, membekal, memasang dan menguji lari LED projector semua telah lengkap ya di bangunan Menara Ilmu dan seterusnya kerja-kerja penggantian tiang lampu juga. Tiang lampu itu wujud semenjak bangunan ini wujud. Okey, yang seterusnya projek GST membaik pulih sistem penjaga kebakaran, yang ini penting ya, kalau tidak terbakar. Ya. Dan seterusnya membina laluan tangga berbumbung. Ya, kalau kita lihat yang kita turun dari atas ni kan, turun dah ada bumbung, dan juga untuk handrail pun sudah dipasang yang dekat yang combo punya bilik VIP tu kan, dan membekal memasang karpet ini di library
So library berkapet penuh, ya, alhamdulillah, ya. Yang seterusnya projek RMK 12 RP5, pemulihan menara penyejuk di loji penyaman udara pusat menara pustaka pun, tapi ini work in progress ya, Dr. Romi, dalam 55%. Penggantian sistem penyaman udara jenis split unit di Komsat dan unit kesihatan ada 74% lagi. Yang seterusnya membaik pulih sistem penjegah kebakaran, ini sudah kan? Sudah. Seterusnya ini, projek Usang, fasa 1 63%. Kita mohon maaf kepada rakan-rakan di Ujana Sarjana. Ya, rakan-rakan yang berada di Ujana Sarjana masih lagi belum 100%. Ya, tetapi dia dalam proses untuk kita menyiapkan 100% ya. InsyaAllah untuk buka semester nanti boleh ke? Ya, dan seterusnya projek Usang fasa 2 98% untuk kerja-kerja pendawaian semula di bangunan HTTC. Seterusnya projek Usang fasa 3, penggantian perabot peralatan bilik kuliah dan kolej kediaman. Alhamdulillah, yang ini sebenarnya kita mulakan di Mantanani. Tawau sudah? Tawau, kita akan dalam proses juga untuk menggantikan perabot dan peralatan di kolej kediaman. Seterusnya pemasangan pagar kawasan kolej kediaman pelajar dan kawasan unit ladang 25%. Dan kita beranggapan banyak kecurian berlaku di sana dan yang di kolej itu kita pasang sebab nyawa. Ya, pelajar-pelajar kita. Pemeliharaan dan baik pulih atap bangunan Ujana Sarjana 20%. Pembinaan laluan berbumbung, anda nampak laluan berbumbung, tapi itu baru berapa peratus? 20%. Banyak lagi yang berbumbung. Jadi tidak kamu kena hujan. Ya. Tawau, kita dah hantar 4 orang BPF, baru diorang balik kemarin. Untuk kita melihat bagaimana laluan berbumbung akan berada di Tawau selepas ini. InsyaAllah, tahun ini boleh? Tahun ini, ya, orang-orang Tawau, untuk anak-anak Tawau ada laluan berbumbung dari kolej ke pusat belajar. Ya. Penggantian tingkap jenis nako yang tingkap begitu tu, yang dimasuki monyet itu, telah kita tukar di kolej kediaman Mantanani juga. Ya, sebanyak 78%. Kita minta bajet tambahan untuk kolej-kolej lain, 2 kolej lagi untuk kita ganti tingkap nako. Ya. Yang seterusnya penggantian kabel 11 kV bawah tanah. Yang ini juga ya kita lihat 8% baru berlaku. Yang seterusnya untuk projek tahun ini, doakan untuk pitching kita berjaya. Untuk kita bawa semula Dr. Bib, cadangan menyiapkan jalan masuk utama baharu bernilai 9 juta, betul? Ya, untuk kita tidak mau lagi jalan di yang ada sekarang. Baik yang di jambatan maupun yang di jalan tikus yang telah dibuat jalan untuk utama kita keluar masuk. Kita minta jalan utama baharu ya. Cadangan penggantian pembinaan semula kompleks sukan dan rekreasi. Ini yang telah dirobohkan pada tahun 2020, kita minta semula hak kita. Cadangan pembinaan semula pejabat pengurusan fasiliti, yang ini pun kasihan. BPF, ya, polis bantuan, TASKA, kamu tengoklah bah. ICT, apa lagi? Ada lagi? Kalau ada lagi, lainlah tu. Okay? Maknanya kasihan badurang, ya, BPF, polis bantuan, kan, ICT, handsome-handsomenya Irwan ini duduk di tempat yang buruk, tak same level. Ya. You see my level sebenarnya. Yang seterusnya, tapi yang ini sebenarnya sewaktu kita meeting dengan TNC Pembangunan, kita mendapat green light kan untuk kasih rubuh kamu punya tempat tu kan. Di manalah kamu tinggal? Tak, malam tu meeting sampai pukul 11 malam. Pembangunan ni dia memang meeting malam semua. Ya. Bila dia kata kita beluskan untuk membersih, lepas tu lama saya berfikir, di mana dong mau dikasih tinggal? Di bawah mana? Oh, di bawah. Jadi saya ingat ni BPF mungkin boleh mencongak-congak duduk di kabin dahulu. Janganlah kau mengampit-ngampit di mana-mana. Ya. Boleh? Kita tengok bagaimana untuk kabin sementara. Sebab dia tanya juga, mau kan nak mau? Wih, siapa nak mau dikasih robo juta-juta? Betul tak? Robo tu pun duit. Jadi biar robo dulu. Ya.
Taska pun kita akan fikir nanti macam mana. Ya, Puan Hayat, kita kena fikir juga tu. Ya, anak-anak yang di taska. Dan seterusnya cadangan untuk kita menaik taraf struktur bangunan dan penyelenggaraan infrastruktur bangunan fast track. Fast track tu dah memang mereng sudah. Kalau kamu tengok yang dia punya masuk je sebelah kanan, dia sudah mereng sudah kan? Mendap. Jadi kita minta kalau boleh untuk fast track ini ditambah baik. Selagi boleh pakai, selagi belum ada bangunan akademik baru. Yang seterusnya cadangan kerja pembaikan menyeluruh pagar kawasan. Perlu diingat, saya dah kata dengan polis bantuan yang baca ikrar semangat tadi ya. First time saya tengok dia tak senyum. Semalam dia rehearsal 3 kali dia ketawa. Aku nak tahu kenapa. Alhamdulillah hari ini lancar. Mungkin dia praktis ya daripada semalam sampai pagi tadi. Kita akan naikkan drone. Kawasan kita yang dimasuki itu ada 5 buah rumah haram. Berapa? Weh dah. Hari tu kau bilang 5. Ni hari 15. Cepat juga dia beranak. Allahu Akbar. Tu Dr. Sally. Ini yang kita fight kan Puan Ili apa semua kita fight tahun lalu. Awal Januari Dr. Sally. Tapi kita dah laporkan kan, yang sepatutnya tengok kawasan kan, dia tengok kawasan lain. So kita serius sebab ni, sebab perlu diingat bila pendatang dah masuk, susah mau kasih keluar. Siapa yang mau jadi hero? Angkat tangan, saya kasih dia di depan. Si Romi pun dia dah pakai. Tak, dah masuk, 15 sudah. Ya betul. Tidak boleh biar ni PB tolong segera. Lepas tu cadangan penggantian perabot bilik kolej kediaman pelajar dan cadangan menaik taraf sistem kamera litar tertutup. Tahun ini Tuan Haji Ujang please kita kena ganti dua CCTV kita. Jangan juga jadi perhiasan di situ. Ya. Alright, dummy semata. And then seterusnya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada alumni yang berkolaborasi dengan PJI untuk bilik gerakan alumni Menara Wibawa. Saya bawa kembali slide tahun lalu ni. Dulu soon, tapi hari ini sudah complete. Dan seterusnya ruang Rumandawi. Kita ada bilik mesyuarat baru, boleh pakai ya. Boleh pakai insya-Allah ya. Ya, jangan berebut ya satu-satu. Ya, kita boleh guna untuk mesyuarat formal kita boleh pakai ya. Dan mana Cik Siril hari itu di bawah pangeran. Ya, Cik Pangeran, Dr. Pangeran hari itu kita telah bincang bersama beliau untuk menaik ataupun nak make over unit corporate. Masuk saja kau tengok jamban. Kau rasa. Kalau Chinese memang feng shui dia ke laut. So kita akan make over ruang corporate itu agar betul-betul ya sebagai tarafnya universiti. Dan harap itu boleh berlaku tahun ini sebab kita allocate budget for that insyaAllah. Alright. Seterusnya tepukan pada HEA dan rakan strategik kolaborasi. Ya, telah make over ini tahun lalu punya slide ni tapi dah settle fasa 2. Betul kan? Prof. Dia mengambil tema perpaduan kalis zaman. Dan saya ingat telah terlajak keluar di kafe juga telah di make over. Kan? Jadi alhamdulillah terima kasih atas inisiatif itu ya. Yang seterusnya dari segi Tuan Haji, saya masukkan juga apakah new proposal yang orang kata promising. Di mana sekarang ini di peringkat JTU untuk pilihan tanah itu. Jadi kita lihat ini projek juta, insya-Allah kalau berlaku kita akan mendapat penjanaan kan Tuan Haji? 1.2 juta. Ya, dan projek ini sebenarnya menempatkan pelajar UiTM untuk simulasi, kelas simulasi. Ya, pelajar-pelajar yang mahu untuk ke alam pekerjaan direct. Sebenarnya kita sediakan untuk check time, kita sediakan untuk transport. Dia akan buat simulasi logistik kerana mereka adalah port, mereka meletakkan kontainer dan mereka ada simulasi automation punya simulasi. Okey, insyaAllah ya, itu akan berlaku. Mudah-mudahan Tuan Haji kita tengok tahun ni kalau boleh dia direalisasikan. Daripada kita punya tanah tadi 15 dikasih masuk oleh pendatang tanpa izin. Betul lah?
Dia akan ambil tempat kosong itu, macam mana dia menghalau, lantak dia lah. Ya. And then seterusnya 13 inisiatif rektor. Okay. Kalau anda perasan, tahun lalu ini yang saya bentangkan. Mana yang datang tahun lalu, dia boleh membuat perbandingan. Ini adalah 9 projek khas rektor, tetapi setelah berfikir, saya kira kita perlu mengambil 13 inisiatif pada tahun ini untuk kita membuat semakan dan anjakan cetusan evolusi agar jaminan reputasi itu boleh berlaku. MySet bukan sahaja sebagai My Social Enterprise Town, tapi dia juga menjadi pusat untuk startup dan scale up. Yang seterusnya My ETR Park, ownernya dekat belakang, Tuan Ladang. Kalau kita lihat, smart farming adalah merupakan kolaborasi kita bersama Perhebat yang saya kira tahun ini cuba untuk kita realisasikan. Jadi kalau nampak askar banyak masuk dalam ni, walaupun anda tergoda, sebenarnya dia nak buat smart farming di unit ladang. Ya, seterusnya, mudah-mudah bayar mau bersara, tanya dia. Kan? Carol kan? Mudah-mudah. Aku pun pelik, kenapa mudah-mudah bersara? Alright. My Pesat, My Pusat Pendidikan Sepanjang Hayat, ini kita, Encik Andy, kita ada kekangan untuk bawa Apple Cabin masuk dalam kampus. Tidak muat. Jalan tu. Kalau tidak ada, sudah kita punya 2 Apple Cabin yang kita orang kata boleh gazetkan sebagai tempat pendidikan sepanjang hayat untuk ISEP dan juga postgrad untuk melakukan Viva ke apa ke di situ. Malangnya jalan kita itu sempit. Nampakkan ada rumah-rumah kat tepi-tepi tu yang minta pampasan sampai sekarang tak settle. Jadi kita terpaksa tunggu juga tu jambatan tu siap. InsyaAllah bulan 5 kita cuba realisasikan My Pesat. Sekarang ini BPF, pihak kewangan sedang mencari quotation yang terbaik untuk kita wujudkan My Pesat. Seterusnya PPKIB, Pusat Pengembangan dan Kelestarian Islam Borneo termasuk galeri Pusat Islam. Ya. Dan seterusnya kita ada section kecemerlangan bakat. Dari segi pensijilan, akreditasi, jemputan pakar, konsultansi dan pengiktirafan. Ya, dan kita boleh mengambil contoh ya, Ananda Alif ini telah diiktiraf. Logonya telah digunakan di lencana kita ini dan juga di kepala surat UITM ya seluruh Malaysia. Ya. Pengantarbangsaan yang ini tidak ada pada tahun lalu. Jadi saya berharap untuk kita allocate untuk PJI, HEA, HEP ya tengok di mana kita boleh buat LOU, LOA, MOU, MOA, outbound, inbound, geran berkaitan R, D, I, C, E, Research, Development, Innovation, Commercialization and Economy dan juga community untuk kita perkasakan pada tahun ini. Kalau Haji Ujang tak kasih duit, tak apa. Ya, kita kurik dia punya tabung. Okey. Yang seterusnya ketangkasan governance. Yang ini juga tidak ada. Maka integrity, etika tidak termasuk di dalam. Sebab itu kita membawa ketangkasan governance, integrity governance melalui kita perkasakan audit dalam untuk menjadi kita punya check and balance sama ada governance yang berada di PTJ itu sesuai dengan tata kelola. Yang seterusnya medan keusahawanan. Dan kita ada sudah medan tapi tidak begitu kondusif. Jadi untuk HEP, untuk medan keusahawanan di bawah Masmed ini akan kita tempatkan My Muslimpreneur sebab kita ada 9 ke 10 kios yang kita telah pun buat. Cuma tempatnya tidak ada. Lepas itu kos siswa, kolaborasi industri seperti Nestle, usahawan, pelajar dan juga kita menggalakkan alumni. Seterusnya kampus butik dan living lab. Saya suka untuk mengumumkan kita ada botanical farming yang pertama di dunia yang telah dibuat oleh pihak SIG Tani, ya Tani Lab yang saya kira wow ya telah mendapat pujian seluruh ya Timbalan Nak Chancellor bahagian penyelidikan dan inovasi hari itu ya. Alhamdulillah untuk itu dan kita lihat ekosistem infrakondusif mesra warga termasuk OKU. Saya difahamkan di Tawau langsung tidak ada ciri-ciri OKU. Jadi Dr. Azmin Pulong pastikan selepas ini apa juga proposal ataupun BQ yang disediakan oleh BPF perlu mengambil kira keperluan OKU.
you. Right? Yang seterusnya dari segi kampus hijau Mesra Alam, saya masih menantikan Dr. Fazal Acoy berkaitan dengan kita punya pusat 3R dan pengurusan sisa. Kita juga mengamalkan paperless, Taman Botani. Saya minta Encik Awang Panjang. Panjang ke tu? Ha? Yang jaga landscape. Awang Ismail. Ya. Sebab dia memberikan saya idea Taman Botani. Cuma untuk kampus Mesra Alam, kalau boleh saya minta, kita ada pernah tempat mancing satu, betul tak? Mengangguk betul bayang kaki pancing. Boleh tak BPF kita buka taman tu kolam pancing tu boleh? Setuju tak yang kaki pancing? Yang dekat jeti? Buat jeti? Okay. Alright. So untuk yang itu kampus hijau ni kita cuba untuk buka tempat memancing ya di dalam. Jadi janganlah kau buat waktu office hour. Jaga kau. Ya. Seterusnya kampus pintar yang ini kita cuba sehabis baik untuk dapatkan bajet, betul Encik Ruan ya. Kalau boleh bajet untuk IT ni kita cuba dapatkan, tetapi CCTV itu wajib berlaku tahun ini. Yang seterusnya kampus prihatin untuk PKP pusat kegiatan belajar kita nak upgrade. Ya kita upgrade, adalah kipas sikit kan. Lepas itu dapur siswa di situ. Sebab kita nak korban hari tu pun susah betul mau memasak. So nanti di PKP itu akan kita letakkan dapur siswa di mana kita mudah untuk membuat aktiviti rewang dan segala macam. Yang terusnya dari segi jalan berbumbung kan Encik Andy kita akan banyakkan lagi. Terutama yang susur merah yang gajah tu dan juga yang di belakang tu. Saya ingat Encik Kafali ada bagi saya yang run up sudah tu yang nak pergi ke ladang. Komsat. Yang itu. Boleh kita segerakan tahun ini untuk kita guna bajet usang. Ya. Yang seterusnya kampus Mampan, penjanaan dan pengoptimuman ruang berpaksikan kepada insan. Yang UPOT tadi sebenarnya bukan semata-mata commercialization, tidak. Dia akan memberikan ruang 30% kepada pelajar kita untuk pelajar kita mengalami industry driven punya cara pembelajaran. Okey. Yang seterusnya penutup, mana-mana sahabat-sahabat kita yang kurang sihat, kita minta untuk kita mendoakan mereka yang baik-baik. Baik yang bercuti kerana barah, itu juga dengan sahabat kita yang berada di sini yang sakit, ya, jantung, ya. Dan kita mohon agar mereka baik-baik saja. PTJ, saya mohon untuk bertoleransi. Memanai manusia ini adalah memahami manusia punya kapasiti. Kalau dia dalam keadaan sakit, tolong maklumkan pada kita kalau dia tidak fit untuk kerja di situ. Kita mahukan tidak ada jiwa merana berlaku. Ya, so harapnya itu boleh disampaikan kepada pihak pengurusan. Ya, pada yang bercuti, kita doakan semoga mereka kembali dalam keadaan sedia kala dan mengajar kembali. Dan yang bukan mengajar untuk kembali bertugas, berkhidmat untuk anak bangsa. Kita menunggu kehadiran kepulangan anda semua. Yang seterusnya kita akan teruskan ziarah kasih untuk Encik Azmin yang stroke sebelah kiri badannya sehingga ke kaki. Kita doakan yang baik-baik untuk beliau dan kita dipentadbirankan Dr. Sally, kita cuba untuk mencari solusi menang-menang. Kita tak memaksa beliau untuk kembali sedia kala. Kalau itu bukanlah ketentuannya, maka kita cuba untuk melihat apakah beliau boleh direhatkan awal agar kita tidak perlu melihat kesengsaraannya lagi dari segi perkhidmatan. Ya, yang seterusnya Hong Zi Facai. Tak lama lagi saya percaya sahabat-sahabat ada kaum keluarga dan anda sendiri yang meraihkan Tahun Baru Cina, maka selamat Tahun Baru Cina untuk semua yang meraihkan dan pastinya kehadiran Ramadan Karim tak lama lagi. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk masuk ke dalam bulan Ramadan
untuk mendapat nikmat darinya. Mudah-mudahan ya kita sampai pada tanggal itu. Jadi untuk itu sahabat semua, saya mengakhiri amanat ini dengan kalimah saya mohon maaf kepada semua yang terasa hati sewaktu PPSM khas ke, sewaktu apa jua jeken ke yang anda terasa hati, saya mohon maaf. Tegur saya, seandainya saya telah melampaui batas. Kita ni manusia, manusia tidak sempurna. Apabila kita tidak sempurna, andalah menjadi mata telinga untuk mengatakan kita ini tidak sempurna. Jadi itu jauh di sudut hati saya mohon maaf. Seandainya 2 tahun 7 bulan saya telah menyakitkan hati semua, tapi saya telah cuba yang terbaik dan sebaiknya. Saya mohon maaf. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha Profesor Mada Dr. Rozita Ilyasuddin Muhammad atas penyampaian amanatan Hala 7 UiTM Cawangan Sabah yang penuh bermakna sebentar tadi. Sebelum itu, sebelum ke acara yang seterusnya, kita saksikan terlebih dahulu tayangan video ringkas berkenaan pemenang pertandingan pencipta logo 7 dekad. Dipersilakan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada pemenang pertandingan mencipta logo Evolusi 7 Dekad 1956-2026 Dewan Latihan Rida ke UiTM. Dengan itu, sekali lagi dipersilakan yang berusaha rektor untuk naik ke atas pentas bagi penyampaian hadiah pertandingan. Juga dijemput dan dipersilakan barisan pengurusan kanan UiTM Cawangan Sabah untuk bersama-sama yang berusaha rektor bagi menyempurnakan penyampaian hadiah ini. Dipersilakan. Juga di atas pentas kita saksikan pemenang pertandingan mencipta logo Evolusi 7 Dekad Encik Alif Imran bin Ayub. Berikan tepukan yang gemuruh. Beliau juga merupakan alumni graduan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Pemasaran. Untuk makluman semua, pemenang pertandingan mencipta logo Evolusi 7 Dekad ini juga telah diumumkan sewaktu majlis amanat Naib Chancellor pada 28 Januari 2026. Sekali lagi berikan tepukan yang paling gemuruh dan syabas dan tahniah diucapkan kepada pemenang.
syabas dan tahniah juga diucapkan kepada Encik Alif Imran bin Ayub di atas kejayaan beliau dalam penciptaan logo 7 dekad UiTM 2026. Mohon yang berusaha rekta untuk terus kekal berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada barisan pengurusan kanan UiTM Cawangan Sabah di atas penyempurnaan majlis penyampaian hadiah sebentar tadi. Mohon juga semua barisan pengurusan kanan untuk kekal berada di atas pentas bagi penyampaian hadiah ataupun penyampaian anugerah yang seterusnya. Dengan itu, kita teruskan dengan penyampaian anugerah penyumbang PI KPI bagi setiap PTJ. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Alice Wong Sucu bagi mengumumkan pemenang. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis Encik Zul. Selamat pagi semua. Adakah anda excited? Hadirin sekalian, anugerah sumbangan KPI-PI paling berimpak ini diwujudkan khusus untuk memberi pengiktirafan kepada staf akademik yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pencapaian prestasi universiti bagi bahagian hal ehwal akademik, hal ehwal pelajar, PGIMA UiTM Sabah. Okay. So anugerah ini sebenarnya diperkenalkan pada tahun 2024 dengan satu kategori sahaja, iaitu anugerah sumbangan PI terbaik, dan pemenang tunggal pada masa itu adalah Dr. Faizal Acoy. Ya, saya pun sengaja memanggil dia sebab dia tidak pay attention. Okay, so pada tahun ini, pada tahun 2025, bilangan anugerah telah ditambah kepada 6 kategori, iaitu 1 anugerah bagi HEA, 2 anugerah bagi bahagian hal ehwal pelajar dan 3 anugerah bagi PGIMA. Kriteria pemilihan. Sorry ya, VIP tolong berdiri saja. Ada lama sikit. Kriteria pemilihan pemenang telah dipersetujui dalam mesyuarat JKN ke-113 tanpa sebarang prejudis. Penetapan kriteria penilaian dilakukan sebelum proses samakan data ICANN, HEA, HEP dan RMC dibuat serta sebelum proses penyaringan dan penyenaraian pendek calon dilaksanakan. So, setiap pemenang atau kumpulan yang berjaya akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM25. Saya bergurau, RM250. Sebagai tanda penghargaan, sesungguhnya pencapaian semua pemenang amat membanggakan dan setiap sumbangan yang diberikan telah memberi impak besar kepada pencapaian UiTM Sabah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan dengan kategori pertama, itu bahagian hal ehwal akademik. Kriteria penilaian adalah berasaskan bilangan projek yang dilaksanakan, di mana pensyarah berkenaan bertindak sebagai ketua projek serta terlibat secara langsung dalam pencapaian PI HEA yang mencecah 70%. Untuk makluman semua, 70% daripada PI HEA adalah berasaskan pencapaian di peringkat antarabangsa. Okay. So calon-calonnya adalah Encik Muradin Purag, TS Jacqueline Joseph, Dr. Muhammad Razwan dan Dr. Tania Maria Tangit. Dr. Tania lah. Okey, siapakah pemenangnya? Boleh teka. Okey, saya bagi beberapa clue. Okey. Okey, pemenangnya adalah seorang pensyarah lelaki yang tidak suka makan sayur dan bawang. Siapa dapat teka? Dr. Razwan. Dipersilakan. Untuk makluman, Dr. Razwan telah berjaya mencapai 3 PI HEA iaitu PI 152,
154 dan PI 005 dan meletakkan ketiga-tiga PI ini dalam zon hijau. Seterusnya bahagian HEP, kategori kegiatan aktiviti pelajar. Okey, kriteria pemilihan juga berdasarkan pelaksanaan aktiviti pelajar yang memberi impak terhadap pencapaian HEP diukur melalui jumlah PI yang disumbangkan. Calon-calonnya adalah, sila lihat di skrin, Puan Nurul Ashikin Muhammad Hanif, Encik Azwa Kamri, Encik Nur Azli Ahmad Darmawi dan Dr. Muhammad Razwan Abdul Hishamuddin. Okey, clue. Pemenang ini suka minum Coca-Cola. Dr. Muhammad Razwan sekali lagi. Untuk makluman, Dr. Razwan telah berjaya mencapai 3 PI iaitu PI 027, 031, 032 dengan skor 200%. Baiklah, kita teruskan dengan bahagian HEP bagi kategori MASMED. Kriteria pemilihan adalah berdasarkan pelaksanaan aktiviti MASMED yang memberi impak terhadap pencapaian BHEP dan diukur melalui jumlah PI yang disumbangkan. Terdapat 2 calon iaitu Puan Nur Azimah Jasni, tepuk lebah, dan Encik Muhammad Firdaus Muhammad. Okey, clue. Siapakah pemenangnya? Pemenangnya seorang yang rabun dan memakai kacamata. Okey, dua-dua rabun. Okey. So, dia memiliki sepasang anak kembar. Encik Muhammad Firdaus Muhammad. Okey, untuk makluman, Encik Muhammad Firdaus telah menyumbang sebanyak 6 PI MASMED iaitu PI 021, 022, 023, 024, 025 dan 026. Syabas dan tahniah. Baiklah, sekarang kita beralih kepada bahagian PJIMA kategori ICAN. Kriteria pemilihan adalah berdasarkan pelaksanaan projek yang berimpak tinggi serta jumlah PI yang disumbangkan. Sekali lagi, Encik Muhammad Firdaus bin Muhammad sila turun dan Dr. Juliana juga sila berdiri dan beri sorakan sebab ini antara projek yang paling susah, PI yang paling susah untuk dicapai ya. Pemenangnya adalah siapa? Clue. Pemenangnya juga seorang yang rabun. Dua-dua rabun. Okey. Tetapi selepas waktu pejabat, pemenang ini suka berbasikal. Untuk makluman, ya, dipersilakan pemenangnya Encik Muhammad Firdaus. Tahniah juga kepada Dr. Juliana. Sangat sengit ya. Encik Muhammad Firdaus telah mencapai 3 PI iaitu PI 077, PI 136 dan PI 075. Dia juga adalah penyumbang tunggal bagi ketiga-tiga PI ini. Baiklah, anugerah seterusnya adalah bahagi bahagian PJIMA kategori penyelidikan. Kriteria penilaian adalah berdasarkan nilai geran bagi projek penyelidikan ataupun project value. Dan geran ini mestilah diperolehi di dalam tahun semasa iaitu tahun 2025 sahaja. Okey, calon-calonnya adalah
Profesor Madya Dr. Sylvia Nabila Azwa, Profesor Madya Dr. Aziz Karya, Dr. Spencer Hadley Mogindol, dan Puan Siti Hajar binti Muhammad Syahar. Bagi tepukan yang gemuruh sebab ini adalah antara empat geran yang memberi sumbangan kepada PI penyelidikan. Okey, pemenangnya adalah pensyarah ini bukan saja aktif dalam arena penyelidikan tetapi juga aktif dalam aktiviti riadah menunggang motosikal. Pemenangnya adalah Dr. Aziz Karya. Okey, dia memiliki motosikal berkuasa tinggi BMW R1300 GS 2025. Pemenangnya telah menyumbang dengan nilai geran sebanyak 66,688 dan 18 sen. Syabas dan tahniah. Okay, last but not least, the last award, anugerah kategori penerbitan di bawah bahagian PJIMA. Okay, terus semua diam kan? Kriteria pemilihan adalah berdasarkan penerbitan jurnal berimpak tinggi serta jumlah penerbitan yang telah disumbangkan oleh pensyarah kepada universiti. Jumlah penerbitannya yang berimpak. Dan jumlah PI sebenarnya. Okay? So calon-calonnya adalah sila lihat di skrin. Sekali lagi, PM Dr. Sylvia Nabila Azwa, Dr. Kevin Elvin bin Eswar, Dr. Fatiha Anas binti Muhyiddin, Dr. Muhammad Faizal bin Acoy, dan Dr. Munira binti Rosti. Ini antara PI yang susah untuk dicapai, so berilah tepukan gemuruh. Bukan senang ya. Okey, pemenang ini saya dapat data dari soal selidik secara kualitatif. Satu responden memberitahu pemenang ini boleh digambarkan sebagai seorang yang pemalu, tetapi dia ni diam-diam ubi berisi. Selalu tersenyum, tersipu-sipu bila berjumpa dengan orang. Siapakah yang boleh teka? Pemenangnya adalah Dr. Fatiha Anas binti Muhyiddin. Beliau telah membantu universiti mencapai 8 PI penerbitan. Ini antara kategori yang paling sengit kerana semua calon hebat-hebat belaka dan juga membantu menyumbang kepada PI penerbitan. Okey, saya dengan sukacitanya menjemput semula semua pemenang untuk sesi fotografi berkumpulan. Semua pemenang sila turun untuk sesi fotografi berkumpulan. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan tidak dilupakan kepada semua calon-calon yang disenarai pendek. Congratulations.
Ya, sekali lagi diucapkan syabas dan tahniah kepada semua pemenang. Mohon yang berusaha rektor juga semua barisan pengurusan kanan untuk terus kekal berada di atas pentas kerana kita ada dua lagi penyerahan bagi sijil penghargaan dan juga hadiah anugerah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita ke penyampaian sijil penghargaan kepada SIG. Yang ni saya berdebar sikit sebab kemarin saya sebut rektor kasih ketawa saya. Dia punya SIG. Saya latihan sudah semalam. Harap-harap betul lah rektor. Baiklah. Bagi penerima sijil penghargaan yang pertama dipersilakan semua ahli SIG Tani untuk menerima sijil penghargaan. Dipersilakan. Ya, dalam paparan kita ada senarai ahli untuk SIG Tani. Terima kasih diucapkan kepada semua ahli kumpulan SIG Tani. Seterusnya dipersilakan semua ahli kumpulan SIG to courts. Betul kan rektor? To courts. Ya, sekali lagi dipersilakan semua ahli kumpulan untuk naik ke atas pentas bagi penyerahan sijil penghargaan. Seterusnya dipersilakan semua ahli kumpulan daripada SIG RISE untuk menerima sijil penghargaan. Ya, terima kasih kepada semua ahli kumpulan SIG RISE. Dan yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Harap tidak salah sebutlah. Dipersilakan semua ahli kumpulan SIG Go Rises.
Terima kasih diucapkan kepada semua pemenang dan juga sijil penghargaan. Dan seterusnya kita ada 2 lagi penyampaian anugerah bagi hadiah kecemerlangan perundingan kategori nilai. Kategori nilai terlebih dahulu, calon-calonnya ada juga calon. Tak apa. Dipersilakan ahli kumpulan Dr. Jain Yasin, Dr. Raina Ginsa dan Dr. Siti Yasmin Badrum. Untuk makluman semua, bagi anugerah ini, investment Sabah Investment Outlook bernilai RM40,000. Dan bagi kategori anugerah hadiah kecemerlangan perundingan kategori bilangan, calon-calonnya, clue. Kalau tadi Dr. Elis ada clue, ini pun ada clue. Bakal mengikuti Unduk Ngadau tahun 2026. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Elis Wang Suju. PM Dr. Elis mempunyai 2 perundingan bernilai RM356.40 plus RM257.04. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pemenang dan semua penerima sijil penghargaan di atas usaha dan sumbangan dalam memastikan UiTM Sabah terus maju dan cemerlang di masa akan datang. Dijemput dan persilakan semua tetamu untuk mengambil tempat duduk semula. Hadirin sekalian, kita telah sampai ke penghujung majlis. Sekali lagi majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Rozita Alesuji Muhammad atas penyampaian amanat hasrat dan hala tuju UiTM Chongwan Sabah bagi tahun 2026. Semoga tahun 2026 ini menjadi tahun kecemerlangan untuk kita semua dalam memastikan segala perancangan dan matlamat UiTM Chongwan Sabah dapat kita capai. Sebelum majlis melabuhkan tirainya, ayuh kita rakamkan kenangan kebersamaan UiTM Chongwan Sabah. Hadirin dimohon untuk memenuhkan ruang hadapan dan tengah dewan untuk sesi bergambar. Sesi bergambar. Sesi bergambar. Baiklah, untuk makluman juga kepada semua calon-calon pemenang PI-KPI sebentar tadi, sijil penyertaan dan penghargaan akan diedarkan oleh pihak sekretariat kemudian. Jadi nanti akan diedarkan kepada semua calon, jangan bersedih. Baiklah, sekali lagi dipersilakan semua untuk mengambil ruang-ruang kosong untuk kita mengambil gambar kenang-kenangan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata.